Tak kira gaji besar atau kecil, menyimpan tetap wajib. Ramai orang salah faham tentang menyimpan. Ada yang bergaji besar anggap tak perlu ada simpanan pun. Ada pula yang gaji kecil rasa macam mustahil untuk menyimpan. Tetapi kebenarannya menabung bukan soal gaji tapi soal disiplin. Ketika kita masih bekerja, masih sihat, masih ada pendapatan tetap, kita selalu rasa selesa. Sampai kita lupa hidup ni tidak pernah janji semuanya kekal. Bila hilang pekerjaan, bila sakit, bila berlaku kecemasan, barulah kita rasa kalaulah aku menyimpan dulu. Sebab itu, semua orang tak kira gaji besar atau kecil wajib ada dana kecemasan. Kalau anda kerja makan gaji, sasarkan sekurangnya 3 bulan ataupun 6 bulan gaji anda. Kalau anda berniaga, sasarkan 12 bulan kos sara hidup. Dengan simpanan, apa pun yang berlaku, kita tidak akan panik, kita tidak akan perlu berhutang dan tidak perlu cemas. Dan kalau susah untuk mula, gunakan cara yang paling mudah iaitu dengan menyimpan emas. Emas membantu kita untuk mengawal emosi, elakkan boros dan juga bina tabiat menabung dengan konsisten. Untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh hubungi saya dan jangan lupa share, follow dan juga like untuk info lain tentang emas.